Matematik tahun 3 muka surat 17. Tambah. Soalan 1. Jumlahkan. Soalan A. 200 tambah 8. Kita akan dapat 208. Soalan B. 3102 tambah 15. Kita akan dapat 3117. Soalan C. 7 tambah 4031. Jadi kita tambahkan macam biasa. 4031 tambah 7. Kita akan dapat 4038. Soalan D. 34 tambah 8415. Kita tambahkan macam biasa. Kita akan dapat 8449. Soalan kedua. Tambah. Soalan A. 1433 tambah 52. Kita akan dapat 1485. Soalan B. 412 tambah 4076. Kita akan dapat 4488. Soalan C. 580 tambah 6307. Kita akan dapat 6887. Soalan D. 9030 tambah 744. Kita akan dapat 9774. Soalan E. 8214 tambah 1023. Kita akan dapat 9237. Soalan F. 5130 tambah 3425. Kita akan dapat 8555. Jadi ini adalah jawapannya. Cikgu harap pelajar boleh faham macam mana kita nak tambah sebab mudah saja nak tambah.